Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam perpaduan. Yang berusaha Tuan Pengerusi Majlis, barisan panel hakim yang adil lagi bijaksana, tif-tif kehormat, guru-guru serta hadirin yang saya hormati. Kami, rakyat Malaysia, berikrar. Lafaz itu kita ucapkan saban minggu, bergema di dewan sekolah, di perhimpunan rasmi, malah terpahat dalam ingatan sejak dari bangku sekolah rendah. Namun, izinkan saya bertanya, selepas lafaz itu berakhir, apakah yang tinggal? Adakah rukun negara itu terus hidup dalam tindakan kita? Atau ia sekadar rangkaian ayat yang lahir di bibir tetapi tidak pernah meresap ke dalam hati? Hadirin sekalian, peristiwa 13 Mei 1969 mengajar negara bahawa berpaduan tidak boleh dipandang ringan. Daripada sejarah yang pahit itulah lahirnya Rukun Negara pada tahun 1970 sebagai asas untuk menyatukan rakyat Malaysia yang berbilang kaum, agama dan budaya. Rukun negara bukan sekadar dokumen. Ia ialah janji, ia ialah pedoman, ia ialah kompas yang menunjukkan arah perjalanan bangsa Malaysia. Namun selepas lebih 5 dekad, adakah rukun negara itu masih kita pegang dalam hati atau kita sudah membiarkannya jauh di sudut ingatan kita? Hadirin sekalian, isi pertama saya ialah rukun negara membentuk jati diri rakyat. Prinsip pertama, kepercayaan kepada Tuhan mengingatkan kita bahawa setiap perbuatan dipandu oleh nilai moral dan tanggungjawab. Seseorang yang benar-benar berpegang pada prinsip ini tidak akan menipu, menindas atau menghina orang lain walaupun tidak siapa yang melihat. Tetapi hari ini kita menyaksikan budaya mengecam, menghina, membuli di media sosial semakin membimbangkan. Jari semakin pantas menaik tetapi hati semakin lambat berfikir. Bukankah ini bukti bahawa kita semakin lancar melafazkan rukun negara tetapi hati semakin lambat menghayatinya? Hadirin sekalian, isi yang kedua, rukun negara menjadi benteng perpaduan negara. Malaysia ibarat sebuah taman yang dipenuhi bunga yang berbagai warna. Malaysia, Melayu, Cina, India, Ibai, Kadazan dan pelbagai etnik lain hidup di bawah satu langit dan berkongsi tanah air yang sama. Prinsip kesetiaan kepada raja dan negara mengingatkan kita bahawa kesetiaan bukan sekadar diukur melalui kibaran jalur gemilang atau nyanyian lagu negaraku, tetapi melalui kesanggupan kita menghormati perbezaan dan mengutamakan keamanan negara. Isi kedua, rukun negara sebagai panduan menghadapi cabaran era digital. Hari ini, fitnah dan kebencian mudah tersebar di media sosial. Oleh itu, prinsip kedaulatan, prinsip keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang mengingatkan bahawa agar kita menggunakan kelebihan kita, kebebasan bersuara, menggunakannya dengan penuh tanggungjawab. Sebagai generasi muda, semak kesahihan maklumat sebelum berkongsi dan memikirkan kesannya sebelum mengulas. Kerana satu hantaran mampu meninggalkan luka berpanjangan. Isi terakhir adalah kesopanan dan kesusilaan nadi kepada sebuah tamadun. Apakah artinya kemajuan negara tetapi rakyatnya tiada adab? Rukun negara sesungguhnya kemajuan tanpa adab adalah kemajuan yang rapuh. Rukun negara bukan milik guru, bukan milik kerajaan dan bukan milik pemimpin, tetapi
rukun negara ialah milik kita semua. Sebagai negara tidak berubah, sebuah negara tidak berubah hanya dengan dasar, tetapi berubah apabila rakyatnya berubah. Sebelum saya mengundurkan diri, izinkan saya meninggalkan satu renungan. Jika hari ini kita menganggap rukun negara sebagai lafaz di perhimpunan, maka jangan hairan jika suatu hari nanti perpaduan juga tinggal sekadar kenangan. Namun jika 5 prinsip ini kita hidupkan dalam setiap tutur kata dan tindakan, insya-Allah Malaysia akan terus menjadi negara yang aman, bersatu dan dihormati. Akhir kata, marilah kita menjadikan rukun negara bukan sekadar ikrar yang bergema di bibir, tetapi amalan dalam kehidupan. Kerana bangsa yang hebat bukan pada apa yang diucapkan, tetapi pada apa yang diamalkan. Rukun negara sekadar lafaz atau cara hidup? Jawapannya terletak pada diri kita semua. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.